Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada video kali ini sangat menarik untuk penjelasan kita bersama berkenaan dengan penerima terawal dan penerima terakhir SCR fasa 1. Jom kita mulakan. Okey, info berkenaan dengan penerima terawal dan penerima terakhir ni kita perlu faham dengan jelas bahawa memang akan ada penerima terawal dan akan ada penerima yang paling lambat lah yang paling terakhir menerima pembayaran STR fasa 1 ni. Okey, jadi penerima yang terawal ni yang menjelaskan tak lain dan tidak bukan adalah penerima yang mengambil secara penunaian di kaunter BSN. Okey, yang mengambil secara penunaian di kaunter BSN ni, syabas dan tahniah kerana anda memang paling awal. Kerana anda boleh mengambilnya secara tunai pada hari pertama hari pembayaran tanpa banyak soal. Anda boleh terus mengambilnya pada tarikh yang diumumkan. Pergi saja di mana-mana cawangan bank sepanjang nasional, bawa MyCard saja, tak perlu bawa apa-apa. Bawa MyCard dan bawa diri anda. Jadi kalau anda uzur, anda boleh wakilkan dengan cara membuat surat dan menghantar wakil. Tapi cara itu tidak digalakkan. Kalau boleh, pergilah hadir ke mana-mana cawangan BSN untuk mengambil pembayaran anda STR fasa 1. Jadi yang paling awal adalah orang yang mengambil secara penunaian kaedah di kaunter. Syabas dan tahniah, anda paling awal. Okey, dan selepas itu akan ada penerima-penerima yang paling awal yang menggunakan kaedah pengkreditan kedalam akaun bank. Tak lain tidak bukan di kalangan pengguna bank sepanjang nasional yang paling awal dan diikuti dengan bank yang famous dengan nombor 2 terawal iaitu Affin Bank. Pengguna Affin Bank adalah di kalangan pengguna-pengguna bank yang akan dapat pembayaran awal. Selain daripada BSN, Affin Bank juga mendapat pembayaran awal. Perkara ini kita tak boleh nafikan. Hanya pengguna-pengguna Affin Bank saja yang tahu bahawa mereka dapat awal. Dan bank yang ketiga yang turut awal kalau ikut pengetahuan admin adalah RHB Bank. Pengguna-pengguna RHB Bank adalah di kalangan pengguna bank yang dapat awal pembayaran. Jadi yang terawal ni sebenarnya ada 3. BSN, Affin Bank dan RHB Bank. Dan kemudian barulah akan diikuti dengan bank-bank yang seterusnya. Okey, itu yang paling cepatlah dan diikuti dengan bank-bank yang lain lah macam yang cakap tadi seperti Maybank. Lepas tu barulah diikuti bank-bank lain seperti Maybank, CIMB Bank dan sebagainya. Okey, sekarang kita nak sebut pula tentang penerima yang akan menerima lewat ataupun paling lewat. Sebab penerima pembayaran ni mengikut bank. Dan ada setengah bank memang dah banyak kali dah sebelum-sebelum ni di kalangan pengguna-pengguna bank ni berkomen mereka belum menerimanya sedangkan orang lain dah lama terima. Jadi antara penerima yang paling lewat adalah di kalangan pengguna daripada bank yang selalunya lewat. Seperti, Amin sebut satu-satu bank yang selalu lewat lah Bank Muamalat biasanya lewat. Bank Rakyat paling lewat. Dan Public Bank ada masanya lewat dan banyak yang berkomen lewat. Dan daripada pengguna Agrobank. Jadi bank yang ini memang kita boleh kategorikan pembayarannya agak lambat sikit disalurkan berbanding dengan bank-bank yang awal. Jadi kena sabarlah Kebanyakan orang yang menggunakan public bank dari dulu lagi memang lambat dan bank muamalat pun lambat. Dan orang cakap public bank dan Agrobank pun lambat. Bersabarlah kerana anda memang lambat menerima kerana kelewatan daripada bank ni. Kita tak tahu secara amnya adakah dana tu lambat sampai ke bank ataupun bank yang memprosesnya terlalu lama. Bertabahlah. Pada tahun 2026 ni ada 2 kategori saja yang menerima STR tunai ni isi rumah dan warga emas. Jadi tidak timbul soal warga emas dahulu dapat ataupun isi rumah dahulu dapat, tidak. Kedua-dua kategori yang layak menerima STR ni semuanya kedua-dua kategori ni dibayar pembukaannya serentak tapi yang membezakannya hanyalah bank saja, bukannya kategori penerima tu sendiri.
Yang tu kita kena faham. Tak timbul soal warga emas dapat dahulu, isi rumah kemudian tidak. Ia berasaskan bank, kenapa ia lewat dan kenapa ia cepat dan lewat diterima oleh individu-individu. Okey, semoga jelas dengan apa sampaikannya. Yang paling awal dapat dan yang paling lewat dapat. Bertabahlah ya. Memang menjadi resam lah. STR tu sebegitu. Jadi bertabah. Okey, semoga jelas dengan apa yang saya sampaikan dan dapat dijadikan panduan kita bersama. Kita jumpa lagi. See you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.